Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya baca tak risau kan? Tak apa, bagi biasa. Saya boleh pasal tani? Boleh. Boleh pakai deh. Jadi alhamdulillah pertama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala lagi taruh umur kita semenjak kemarin hingga sekarang semenjak bulan lepas hingga bulan Ramadan, semenjak tahun lepas sehingga tahun ni, hingga dapat kita puasa setahun lagi. Dan syukur yang paling besar kali tuan-tuan, iaitu kita guna apa yang Allah Ta'ala bagi ke kita, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke kita, guna untuk perintah dia. Allah Ta'ala bagi kaki kita untuk gapo? Kita guna untuk tu. Guna untuk mari masjid, guna untuk pergi tempat-tempat orang mengajar, tempat-tempat orang tazkirah. Allah Ta'ala beri tangan kita untuk gapo? Untuk kerja dengan kena agama, dengan cara agama. Itu sedekah, suka sedekah, suka buat baik, benar-benar menyakiti ikut jalan. Itu agama belaka. Dia bagi guna untuk apa yang Allah Ta'ala kena. Allah Ta'ala beri mata kita untuk gapo? Untuk tengok benar-benar baik, tengok kebaikan orang, tengok keelokan orang, tengok Quran, tengok apa yang dia buat baik. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni bulan yang maghfirah, bulan ibadat. Kita panggil bulan ibadat kan. Bulan untuk ibadat. Bulan yang mana syaitan tu ditamak. Itu lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni kita kena meningkatkan amalan kita. Kita biasa kita mari masjid cukup waktu dah 5 waktu mari masjid. Bulan Ramadan ni kita mari baca sikit, ada tadarrus, ada mengajar, ada apa, kita mari baca sikit. Buk sikit. Kerana bulan Ramadan ni dah untuk kita nak buk. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ni bulan syaitan tak ada. Syaitan dia tamat. Bulan syaitan ni tamat. Jadi kalau bulan Ramadan ni amalan kita tak meningkat, bulan lain ni payah nak meningkat. Payah nak meningkat bulan lain. Payah. Buk. Kau bulan Ramadan ni lah kita buk. Dan kita banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak main sunat. Kerana kita maklum dah, pahala bulan Ramadan ni bergana. Pahala sunat jadi fardu, pahala fardu gana lagi. Dan saya jumpa satu hadis, dan saya tak ingat lafaz bagi ini umat ni, Allah Ta'ala kata kepada mereka, kalau ini umat niat nak buat kebaikan, satu kebaikan, maka tanahlah bagi dia satu kebaikan, dan akaklah bagi dia satu darajat, dan apalah bagi dia satu kesalahan. Tu kalau dia tak buat, boleh dengan percuma. Kita niat saja tu boleh dah satu, Allah Ta'ala ampun satu, Allah Ta'ala akak satu. Kalau kita buat, boleh 10. Lepas tu kalau kita kira dengan bulan Ramadan tu, berapa kali gana? Dan banyak kita minta ke ampunan, banyak kita taubat bulan ni. Kerana bulan ni bulan maghfirah. Sebenarnya itulah 10 hari mula-mula ni rahmat, 10 hari yang kedua ni maghfirah, 10 hari yang tiga ni bebaskan kita daripada api neraka. Jadi bulan Ramadan ni bulan maghfirah, lagi pula sama sehari, sama sebulan, sepanjang sebulan ni mustajab doa kita. Mustajab doa kita. Ikut masa mana? Mustajab doa kita. Tak kira pagi ke, tengah hari ke, malam ke, petang ke, mustajab. Dan lagi pula orang puasa, tuan-tuan, doa mustajab. 2 kali kan? Bulan puasa, bulan mustajab, dan orang puasa, doa mustajab. Dan ketika kita nak buka puasa tu, kita biasa dah duk tunggu hitam tu, ada doa, ada tahlil, ada apa. Jadi 3 je tu. Dengan piye dia, bulan dia, lagi pula kita puasa 3 kali mustajab. Dan waktu sahur tu, waktu sahur.
Oleh itu banyaklah kita buat ibadat, meningkatkan ibadat kita, dan banyaklah kita minta keampunan pada bulan ni. Kerana bulan ni lah untuk kita nak buat. Kerana syaitan dia tamak. Jadi kalau bulan ni tak ada buat, payah bulan lain. Ya. Payah. Payah. Dengan sibuk kerja bulan ni pun banyak waduk kerja dia. Kurangkan kerja. Dan tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah." Tu tara Nabi tu dia. Dia kata ana, "Wahai manusia, hendak taubatlah oleh kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku ni, Nabi sendiri ni, taubat pada masa sehari ni 100 kali." Tara Nabi. Nabi ni kita maklum kata dia maksum. Nabi ni diampun apa yang telah lalu, apa yang lagi akan datang. Tapi tara dia tu 100 kali. Apa tak lagi kita tu buat jalan 2 jakah jumpa maksiat, 2 jakah jumpa maksiat. Allah. Dan tuan-tuan, Nabi SAW sudah as-sawmu junnatun. Puasa ni sebagai perisai. Perisai itu apa? Untuk nak peliharakan kita daripada tipu daya syaitan. Sehingga setahun. Jadi kalau perisai kita ni tak kukuh, bang ibu je ni, kukuh, teguh. Kalau tak kukuh, nanti hari raya tu Temu. tak setel lah. Tak disetel lah. Temu terus. Tak disetel lah dulu. Jadi cara nak perisai kita tu kukuh, meningkatkan ibadat kita. Meningkatkan, banyakkan baca Quran. Kita tak biasa khotai, boleh khotai dalam Ramadan dah. Khotai dengan cara tadarus. Jadi tak mesti kita baca saja, kita dengar pun pahala banyak. Nabi ni dia suka dengar. Nabi ni Quran tu kan dia, wahyu tu kan dia. Tapi dia suka dengar. Dia suka dengar. Suka dengar lagi. Oleh itu kita khotai dengan cara tadarus, kita baca satu muka surat, orang lain baca pula. Itu panggil khotai, boleh juga itu. Dan banyakkan kita sedekah banyak pun. Mudah-mudahan perisai kita kukuh dan dapat menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan. InsyaAllah. Sehingga hari kiamat. InsyaAllah. Sekadar tu saja lah. Jadi saya ni nama Osman dah, mari dari Thailand jalan. Mari 3 tahun dah Malaysia ni. Mari 3 tahun. 3 tahun. Tahun mula-mula tu hok kecek sia tu kecek. Ayat tu mereka dia sekecek kali. Hok kecek sia tu. Macam ni saya. Itu saya mari ni niat nak belajar. Niat nak belajar Jadi kalau Ustaz Imran suruh saya pergi mengajar pun, saya pergilah belajar itulah. Ni jadi pocik pun tanya nak tazkirah ke nak berbuluh, saya ambil peluang ni lah pakai belajar dulu. Itu kalau ada salah silap apa tu daripada kejahilan saya sendiri, dan harap tuan-tuan maaf pada saya dan harap tinggal. Dan apa yang dapat faedah harap tuan-tuan ambil faedah. Waktu tu daripada hidayah daripada Allah SWT. Kedah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.